Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tanya beberapa soalan pada sahabat-sahabat. Okey. Biasanya kalau kita pergi kedai, kita berbelanja. Contoh kita pergi kedai, kita beli apa-apalah barang-barang. Harga dia contohnya RM47. Kita pun bagi note RM50. Ada baki RM3. Biasanya kita ambil atau tidak RM3 tu? Ataupun kita berbelanja di pasar, beli sayur, beli ikan, gedebak. Harga dia semua sekali RM18. Kita bagi duit RM20. Ada baki lagi RM2. RM2 tu saya nak tanya, tuan-tuan ambil ke tak ambil? Tiap kali kita berbelanja ada duit ekstra, saya nak tanya tuan-tuan ambil ke tak ambil? Kalau memang tuan-tuan jenis tak ambil, tak payahlah, yang itu halalan thayyibah. Saya derma ikhlas. Kalau tuan-tuan memang jenis sifat yang macam tu, tak payah tengok video saya. Tak payah tengok video ini seterusnya. Sebabnya dia tak ada sanggup paut. Tetapi kalau kita jenis ambil, mungkin baki 10 sen, 20 sen, 30 sen, mungkin kita tak kisah, yang itu tak apa. Yang ini baki jenis RM2, RM3, RM4, even kadang-kadang sampai RM5. Okey. Yang itu saya nak tanya, ambil ke tak ambil? Kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat jenis ambil duit tersebut, tengoklah video ini. Okey. Sebabnya apa yang berlaku sekarang ini, ramai orang yang berbelanja di Shopee, TikTok, Lazada, kebanyakannya mereka tak ambil duit baki. Saya jadi heran. Kalau niaga dekat luar sana, kalau kita beli kuih, harga berapa? RM1.50, bagi RM2, kita tunggu 50 sen. Tetapi bila kita berniaga, kita berbelanja di online, kenapa tak ambil? Jadi saya heran. Ramai, boleh dikatakan terlalu ramai tak ambil duit baki ni. Jadi itu yang menyebabkan saya pening kepala. Kenapa orang tak nak ambil? Dekat luar mereka ambil, kat dalam online mereka tak ambil. Sangat memeranjatkan. Jadi bila saya kaji lah sikit, okey, saya dapati sebenarnya ramai yang tidak tahu cara nak ambil duit baki tu. Okey. Jadi inilah saya buatkan video kongsi macam mana nak ambil duit baki tu. Duit baki tu ambil, kumpul, lepas tu transfer lah dalam bank. Itu jalan cerita dia. Okey. Jadi ada satu platform, okey. Platform ni lah yang ajar kita macam mana nak ambil duit baki tu. Janganlah hasil sedekah je duit baki tu. Kalau kita bukan jenis yang nak membagi, ataupun kita ni jenis yang bukan nak cukup duit sangat, okey, ambil lah balik duit baki tu kalau dia banyak. Okey, kalau 10 sen, 20 sen kita tutup mata, tak apalah, ambil. Itu lain lah cerita, okey. Tapi ni banyak, kadang-kadang banyak tuan-tuan, okey. Itulah satu platform masuk dalam perancangan ini. Dia ajar kita macam mana nak ambil duit baki. Platform tersebut namanya Mova. Mova ni lah beritahu ada tak duit baki atau tidak, dan kalau ada macam mana cara nak ambil dia. Simple lah. Alright. Ini saya tunjukkan contoh dia. Saya daftar Mova. Daftar ni free tuan-tuan, bukannya nak kena bayar. Daftar Mova ni free. Dia nak ajar kita macam mana nak ambil duit baki tu aja. Bukannya kena bayar, tak kena bayar, free. P-E-R-C-U-M-E, free. Macam mana aja? Saya dah tak kerti nak aja. Percuma. Jadi janganlah tak daftar, rugilah sangat-sangat. Kita ni bukanlah jenis banyak duit sangat. Okey. Kalau banyak duit tu, duit bersepah, duit lajak, duit terpijak banyak, saya tak kisah. Yang ini sering tak cukup duit, tak nak ambil. Jadi ini satu peluang nak ambil. Sesiapa yang berbelanja di Shopee, Lazada, TikTok, ni ada cara dia, cara nak ambil duit baki dia tu. Ni saya tunjukkan. Contoh ya. Pertama sekali, sahabat-sahabat kena daftar Mova ni. Aplikasi Mova ni. Free.
Faraya free. Okey, percuma. Daftar dulu. Okey, tak kena bayar tak apa. Alright. Bila dah daftar, carilah dalam dekat bawah nanti tu saya bagi link macam mana nak daftar. Okey, klik je kat situ, daftarlah dulu. Okey. Lepas tu ni saya terus buatkan video dia macam mana nak dapat duit percuma ni. Duit percuma pula. Nak dapatkan duit baki ni. Okey. Saya dah daftar MOVA. Alright. Saya daftar percuma. Lepas tu saya letakkan Shopee, Lazada, TikTok ni dekat muka depan handphone saya. Jadi mudah saya nak ajar. Okey. Katalah saya nak berbelanja di Shopee. Pop, saya klik kat Shopee. Saya nak beli lampu solar. LAMPUSOLAR. Lampu solar. Okey. Lepas tu okeylah, contoh saya nak beli yang ni. Lampu solar light outdoor, tak tahulah, harga RM34.90. Saya klik di gambar ni lah macam biasalah. Kan tuan-tuan lagi hebat daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan lagi hebat daripada saya berbelanja ni. Ni saya ambil contoh Shopee ya. Saya bila dekat dah masuk kat sini, cari button share. Ni yang macam anak panah ni, ni button share. Klik dekat button share ni, klik sekali. Nanti dekat bawah tu keluar, cari yang copy link. Copy link ke teh link ke, klik dekat copy link. Bila klik dekat copy link ni, pergi dekat bawah ni, tutup semua sekali. Pup, tutup semua sekali. Lepas tu klik dekat MOVA. Klik dekat MOVA, dia akan auto detect, tuan-tuan. Dia kata ada estimated cashback. Saya pun tak faham maknanya, tapi yang ni duit baki. Saya tak faham makna dia, ni duit baki, tuan-tuan. Okey. Ada RM2.49. Kalau tuan-tuan tak nak bagi semua dekat saya, berbelanja dah. Jangan jadi pelik tak nak ambil duit baki ni. Lepas tu bila dah ada contoh duit baki ni, order on Shopee. Bukan order dekat MOVA ni, order on Shopee. Patah balik dekat Shopee. Belilah macam biasa. Beli macam biasa. Ini cerita dekat Shopee, macam biasa beli je. MOVA dah standby kan ambil duit tadi tu, akan masukkan ke dalam MOVA kumpulkan. Lepas tu kita boleh transfer direct ke bank. Boom. Banyak kali saya dah transfer, banyak kali masuk, banyak kali saya ambil duit baki ni. Saya tak akan lepaskan duit baki ni. Kalau tuan-tuan dah kaya sangat nak lepas, tu terpulang. Saya tak lepas. Kalau macam tu banyak saya ambil. Ini cerita dekat Shopee. Saya tutup lah. Saya nak berbelanja di TikTok. Saya pun buka lah TikTok. Saya nak beli buku novel, katakan buku novel. Okey, buku novel. Saya pun search lah buku novel. Apa benda ni? Shop ke? Saya bukan pandai sangat ni. Pergi buku novel. Saya nak beli apa? Bayang Sofia. Apa ni saya tak tahulah. Ada. Okey, cari button share. Ni saya jumpa button share kat atas ni. Dia macam arrow, macam anak panah bengkok ni. Klik dekat sini. Nanti dia ada copy link. Klik dekat copy link. Lepas tu pergilah dekat bawah ni, tutup semua sekali dulu. Pergi balik dekat MOVA. MOVA auto detect. Dia akan zoom, dia cari. Dia cari. Ada lebih kurang RM1.70 duit baki. Ambil, tuan-tuan. Jangan tak ambil. Aduh, pening kepada saya. Saya suruh ambil. Lepas tu, bila tuan-tuan nak ambil ni, patah balik order on TikTok. Bukan order dekat MOVA. Patah balik dekat, apa nama ni dekat TikTok ni, buy now tu macam biasa lah. Saya tak pandai sangat. Yang ini tuan-tuan buat je. Alright. Okey, saya bagi contoh yang seterusnya. Saya tutup semua sekali ni. Senang. Okey, saya nak berbelanja di Lazada contoh dia.
Pap, saya ambil Lazada. Saya nak beli apa? Contoh dekat Lazada, saya nak beli baju lelaki. Search baju lelaki. Okey, saya nak beli baju lelaki yang mana satu ya. Okey lah, saya tengok yang dekat sini. Ni dekat Kuala Lumpur lah. Yang lain dekat China, Hong Kong lah. Tak maulah. Pap, saya ambil contoh dia. Cumanya dekat Lazada ni payah sikit nak cari share link. TikTok, Shopee senang. Lazada ni kena cari dekat butang sarjen ni tuan-tuan. Okey, butang baju raya ni ada 3 biji. Butang baju raya. Okey. Ni ada share. Klik share. Copy link. Copy link je. Dia tak ada TIS, tak ada. Dia semua copy link. Bila dah copy link, tutup dulu. Pergi dekat Mova. Mova akan check ada duit baki atau tidak. Ada juga 53 sen. Padan lah. Harga dia RM17. 53 sen. 50 sen. Orang Kelantan panggil samah. Okey. Hey, 53 sen tuan-tuan ambil tak? Kalau tak nak, bagi saya semua. Okey. Okey, kalau ambil lah. Okey, ambil. Jangan tak ambil. Setiap kali kita berbelanja, kita kena ambil. Jadi, patah balik order on Lazada. Lepas tu, tuan-tuan jangan risau lah. Urusan ni semua dah Mova akan uruskan. Lepas tu, tuan-tuan boleh belilah macam biasa. Okey, beli macam biasa. Macam tu lah. Tetapi, okey, ada juga apabila kita check dekat Mova ni macam kalau pergi kedai kan, pergi supermarket ke, ada kaunter untuk check harga kan. Kita ambil, kita tak tahu check. Mova tu macam tu lah fungsi dia. Cuma dia tak beritahu harga, dia beritahu ada duit ekstra atau tidak, ada duit baki atau tidak. Okey, ada yang ada yang tak ada. Kalau tak ada, jangan dah beli. Cari tempat lain yang ada. Okey, cari tu kedai lain yang murah. Kalau dekat luar pun kita reti beli, oh mahal. Berapa ni ya? Tengok kedai ni mahal, bukan satu kedai jual barang yang serupa tuan-tuan. Banyak kedai lain. Okey, macam itulah kita berbelanja di online. Okey, ambillah duit baki. Okey, sekarang Nanti ada masa saya cerita pula pengurusan Mova ni. Okey. Tapi sekalimbas saya beritahu Mova ni macam mana website dia. Dekat bawah ni nanti ni saya buka apps Mova. Bawah ni ada earning lah tuan-tuan. Dikumpulkan. Okey. Jadi yang ini today punya perbelanjaan. Saya belanja-belanja dapatlah 5, tak tahulah. Yang ini nanti bila dah kumpul banyak aja, withdraw lah tuan-tuan. Bila dah banyak aja, withdraw lah. Okey, itu je. Withdraw tu direct. Sehari paling tinggi 2 hari. 2 hari paling tinggi lah masuk dalam bank kita. Mova ni tolong kutipkan duit baki kita, kumpulkan dan tolong transferkan ke dalam bank. Bank kita, bukan bank orang lain. Okey. Itulah fungsi Mova. Yang selebihnya nanti dalam Mova ni tuan-tuan godeh lah. Mana nak masukkan nombor akaun, macam mana duit tu boleh terkumpul, tuan-tuan study lah sendiri. Okey, benda-benda senang, benda macam ni tuan-tuan study sendiri. Tapi yang pentingnya mana nak masukkan nombor akaun, itu paling penting. Okey, dah berjaya masuk nombor akaun, settle, boleh pakai semua hidup. Okey, insya-Allah. Jadi lagi sekali saya pesan tuan-tuan, daftarlah Mova free dan ambillah duit baki. Kalau sering tak ada duit, jangan nak berlagak. duit baki tak nak ambil. Alright. Okey, daftarlah Mova, insya-Allah dia membantu daripada segi sumber kewangan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.